Jerman terkenal dengan ketepatan dan segalanya berfungsi sempurna, termasuk lebuh raya tanpa haid laju. Tahukah, Jerman setiap tahun masih menemui dan meneutralkan kira-kira 2,000 tan bom PDII yang tidak meletup. Bayangkan, semasa membina rumah atau menggali tapak pusat beli belah, jengkau terlanggar silinder logam berkarat berisi letupan. Seluruh kawasan dikosongkan beberapa jam sementara pakar meneutralkan picu bom 80 tahun. Di Frankfurt, pernah berlaku evakuasi 70,000 orang yang terbesar di Jerman selepas perang. Sejak 1947, Berlin telah meneutralkan hampir 2 juta unit peluru. Pakar menggelar ini bayangan panjang perang. Raksasa besi dijatuhkan pada 1940-an masih tertanam bawah jalan raya moden. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, April 1945, tentera Amerika dan Jerman menjadi sekutu selama beberapa hari. Misi mereka, dinamakan Cowboy, adalah menyelamatkan kuda lipisan putih yang jarang ditemui di ladang penternakan Czechoslovakia. Seorang pegawai Jerman mendekati pihak Amerika, meminta bantuan untuk memindahkan kuda itu sebelum dimakan oleh tentera merah yang mara. Komander kavaleri Amerika setuju. Musuh semalam kemudian bersama-sama merentasi barisan hadapan, menangkis SS fanatik dan memandu kuda jantan elit ke barat di bawah tembakan. Kuda-kuda ini adalah khazanah sekolah menunggang Sepanyol dengan keturunan berusia 400 tahun. Jeneral Patton kemudian berkata, "Kami mahu melakukan sesuatu yang indah. Melakukan keindahan di tengah neraka itu sungguh manusiawi." Di festival muzik berat Wacken di Jerman, paip bil sebenar dipasang bawah tanah. 7 km paip, pam dan pili bar direka untuk elak usung tong berat melalui 75,000 peminat metal. Dulu, lori bil rosakkan padang berlumpur dan buat kesesakan. Pelayan bar terpaksa tunggu tong baru tiba. Kini bil mengalir terus melalui paip. 6 gelas dalam 6 saat tanpa lengah. Dalam 3 hari, 400,000 liter bil mengalir melalui sistem ini. Peminat berseluruh ini, saluran paip paling mesra di dunia. Jerman atasi masalah biasa, bagaimana hidang bil pada ramai orang tanpa henti muzik. Mereka selesaikan secara kejuruteraan. Praktikal cara Jerman, mereka labur €1,000,000. Kini rumput terjaga, barisan pendek dan bil dingin. Adolf Hitler mempunyai anak saudara bernama William. Beliau berkhidmat dalam tentera laut AS menentang bapa saudaranya. William lahir di Liverpool. Semasa muda, beliau cuba cari kerjaya di Jerman Nazi, malah bertemu Hitler. Namun, selepas pertengkaran dan ugutan, Hitler memanggilnya anak saudara yang menjijikkan. William lari ke England, kemudian Amerika. Di sana, beliau tulis, "Mengapa saya benci bapa saudara saya," dan beri ceramah Nazi. Apabila perang meletus, William memohon Presiden Roosevelt sertai tentera. FBI menyiasatnya dan meluluskan. Pada Mac 1944, beliau menyertai medik tentera laut AS. William berkhidmat 3 tahun, cedera dan terima Purple Heart. Selepas perang, beliau tukar nama keluarga. William pindah ke Long Island dan hidup tenang. Jiran-jiran kata dia sangat mirip pakciknya. Tiada siapa pun tahu kebenaran kisahnya. Kisah dongeng Grimm yang asli bukan cerita tidur yang indah. Dalam edisi awal, adik-beradik Cinderella potong jari dan tumit agar muat kasut. Di majlis kahwin, merpati mematuk mata mereka. Ibu tiri jahat Puteri Salju dipaksa menari dalam kasut besi panas menyala sehingga mati. Dalam Pengantin Lelaki Perompak, penjahat memotong gadis itu berkeping-keping. Di Pohon Juniper, ibu tiri memenggal anak tiri lalu masak sup untuk suami. Abang beradik itu mengumpul kisah ini awal abad ke-19. Ini adalah cerita rakyat Jerman, pengajaran keras tentang akibat pilihan. Kemudian, mereka lembutkan sedikit unsur seksual, tetapi tingkatkan kekejaman. Mereka percaya, dongeng harus mengajar melalui rasa takut. Pembaca moden terkejut apabila pertama kali membuka edisi asal. Kisah ceria yang biasa menjadi perumpamaan gelap tentang pengkhianatan, kelaparan dan dendam. Ia direkodkan begitu oleh tradisi Jerman. Di utara Jerman, ada tempat di mana laut surut 2 kali sehari sehingga anda boleh berjalan kaki ke pulau. Antara Tanah Besar dan Pulau Newark, ketika air surut, terbentang dataran berpasir dengan lopak, anak sungai dan lumut laut di mana ombak menghempas pada waktu pagi. Laluan ditandai dengan tiang tinggi. Menara penyelamat disediakan jika ada yang terlewat. Dalam beberapa jam, air pasang akan kembali dan meliputi semuanya. Orang ramai berjalan dengan bat getah, kadang-kadang menaiki pedati rendah berkuda. Mereka mendengar jeritan burung camar dan desiran lembut air surut. Perasaan aneh berjalan di jalan yang hanya wujud 3 atau 4 jam, kemudian hilang di bawah air.
Pelancong bergambar bersama ketam dan cengkerang. Penduduk tempatan pula sudah biasa dengan keajaiban alam ini. Laut surut, laut kembali dan begitu sejak berabad-abad. Jerman dipuji atas kecekapan dan ketertiban. Namun, pendatang baru akan berdepan birokrasi. Urusan dokumen perlukan borang tebal, temujanji berminggu dan banyak asal. Malah, perlu hantar faks di abad ke-21. Status permohonan tiada dalam talian. Hanya menanti surat pos. Orang berebut slot temujanji pagi seperti tiket konsert. Pegawai pula gemar cap dan tanda tangan. Situasi ini menjengkelkan rakyat Jerman. Perniagaan rugi masa, warga pula hilang sabar. Digitalisasi berlaku, namun sangat perlahan. Nasihat pendatang baru, bersabar. Sedia fail dokumen, salinan segala dan fail sandaran. Selamat datang ke negara di mana ketertiban menuntut pengorbanan. Akhir abad ke-19, Bayer rilis heroin, ubat batuk ajaib. Kini dadah berbahaya, ia dulu dijual bebas, bahkan untuk kanak-kanak. Doktor anggapnya selamat, alternatif morfin yang sudah ketagihan. Iklan janji sembuhkan batuk, bronkitis, batuk kering, 1898 hingga 1910, heroin bintang farmasi, diresep meluas. Bayer raih untung besar. Namanya dari heroi Jerman, heroik kuat sebab pengguna rasa lebih bertenaga. Namun, kes ketagihan dan sakau teruk mula muncul. Menjelang 1920-an, dunia sedar kesilapan lalu mengharamkannya. Kini kedengaran gila. 100 tahun lalu, farmasi belajar dari kesilapan pahit. Di Jerman, berhenti di lebuh raya kerana kehabisan petrol akan didenda. Logik Jerman tegas, anda bersalah kerana tidak mengisi minyak awal. Kehabisan minyak adalah kerosakan boleh dicegah. Berhenti di lebuh raya laju bahayakan semua. Patut isi minyak awal atau singgah stesen. Tidak lakukan, jadi bayar. Pihak jalan raya ingatkan pemandu, periksa minyak, rancang laluan. Jangan berjudi, sampai atau tidak. Pengecualian adalah kerosakan teknikal sebenar yang tidak dijangka. Walaupun begitu, segera letak segitiga amaran, pakai jaket reflektif dan panggil bantuan. Tangki kosong, maaf, bukan alasan yang sah. Selamat datang ke negara yang menghukum kecuaian dengan wang. Di Reutlingen, Jerman, ada jalan 30 cm lebar. Guinness World Records iktirafnya jalan tersempit dunia. Laluan dua rumah lama ini muncul selepas kebakaran abad ke-19. Asalnya longkang, kini dinamai Spreewerhofstrasse. Pelancong berduyun, menyempitkan diri, bergambar. Mereka ketawa, cuba lalu tanpa menahan nafas. Kota bangga rekod aneh ini, ada plak, poskad, cenderamata. Nampak celah biasa, tapi ia memasyhurkan kota Jerman ini. Kadang, hal tak terduga jadi tanda pengenalan. Ini fakta tentang Jerman. Jika belajar baharu, suka dan langgan untuk info negara seterusnya. Selamat tinggal.